Hai semua, ini video tentang Infinix Note Edge. Kalau kita tengok dari segi rekaan, dia nampak kemas. Dia boleh beat beberapa peranti mid-range kat pasaran. Tapi soalan utama, macam mana dengan prestasi sesuai untuk daily driver? Ini ulasan saya untuk Infinix Note Edge. Okay, dari segi kemasan kita nampak kat sini, Infinix dia ambil pendekatan yang agak berbeza tau. Kalau kita tengok, kebanyakan pengeluar lain dah mula beralih ke peranti yang berkotak-kotak, bersegi. Tapi Infinix tidak. Mereka kekal dengan tubuh yang melengkung. Baik dari segi depan, belakang, dua-dua melengkung. Untuk unit dalam video ni adalah warna Luna Titanium. Dekat belakang ni dia menggunakan kemasan pusam yang kita nampak kemas dan cantik nak digunakan. Saya sendiri perlu mengaku, sepanjang saya buat ulasan ni, saya kerap kali macam pusing-pusing telefon ni. Pusing kat sini bukanlah sebab saya nak tengok notification pun, bukan. Saya nak rasa macam mana grip telefon tu sebab dia memang selesa. Nak pula design dia yang nipis, ringan, senang nak simpan kat poket. Benda ni tak leceh dan nipis dia lebih kurang dalam 7.2mm je. Tapi dekat sini Infinix dia berjaya letakkan bateri sebesar 6500mAh. Siap dengan pengecasan pantas 45W ya. Jadi dekat sini apa lagi yang membuatkan telefon ni menarik sebenarnya bukan nipis sahaja. Kalau anda pegang, anda akan rasa telefon ni memang seimbang. Seimbang saya maksudkan kat sini baik dari segi kamera, bawah, tepi semua seimbang yang anda rasa macam bila nak scroll media sosial, bila nak baca artikel yang panjang, ambil gambar sekalipun tak rasa membebankan. Okay, next highlight kat telefon ni adalah screen 3D AMOLED 1.5K yang besar. Sizing dekat sini adalah 6.78 inci yang mana ini adalah kebanyakan size standard untuk peranti Infinix. Dan kecerahan puncak dia adalah sehingga 4500 nit yang legit bila guna kat luar tak ada masalah screen malap, dan refresh rate dia adalah 120Hz yang memang lancar. Nak pula bila kita navigate XOS 16 dia tu dengan glow space design dia tu, tambah pula kita nak edit gambar kat phone ni, tak ada masalah. Senang kata saya boleh kata kat sini, apa anda buat itu telefon tu boleh bagi. Okay, alang-alang saya dah sentuh mengenai XOS 16. Ini adalah perisian dan juga antara muka terbaru daripada Infinix. Dia dibina dengan berasaskan Android 16 dengan fokus AI yang lebih mendalam. Dekat sini dia ada Folex Assistant, boleh jawab macam-macam persoalan anda. Dia juga ada AI Summary yang boleh summarize banyak benda. Ada juga AI Call yang boleh terjemah secara masa nyata semasa anda call dan juga boleh jawab panggilan. Dari segi apps kamera pun dah upgrade. Ada AI Eraser, anda boleh padam yang anda tak nak. Ada AI Image Extender, ikut sukalah nak besar mana gambar tu. Untuk gaming pula dia ada support beberapa performance macam balance dan juga power saving. Dan dekat sini juga dia support bypass charging. Okay, dari segi dalaman dia menggunakan chip MediaTek Dimensity 7100. Terus terang saya kata ini bukanlah chip yang untuk pecah rekod benchmark ke atau untuk anda guna game main dengan setting tinggi-tinggi. Saya perlu katakan awal penggunaan phone ni memang ada beberapa isu, tapi ini untuk unit saya saja ya. Apa yang berlaku dekat unit saya? Pertama, saya tak boleh connect dengan Wi-Fi 2.4GHz walaupun 5GHz okey. Yang kedua, Antutu tak boleh run. Yang ketiga, telefon kerap reset sendiri. Benda macam ni agak mengganggu pada awal penggunaan, terutama bila saya nak test kamera dekat luar. Tapi lepas saya update software yang baru, semua ni settle dan saya boleh katakan prestasinya adalah memberangsangkan. Saya boleh guna telefon seperti biasa setiap hari, tak ada masalah, tak ada isu dan tak ada juga masalah sistem. Untuk kamera, prestasi adalah sederhana. Ada masa gambar okey, ada masa gambar drop. Okey, hasil image dekat sini anda boleh tengok gambar ni adalah over tajam tapi warna kusam. Yang okey hanya setakat 2 kali saja, selebihnya gambar akan drop. Untuk malam pula anda boleh nampak kat sini kamera adalah struggle. White balance tak stabil. Untuk bokeh pula dekat sini tona kulit kusam, lepas tu bokeh tak kemas dan perbezaan antara subjek dan juga bokeh dekat belakang adalah tidak konsisten. Untuk super night pula gambar tu nampak okey, kamera cuba cerahkan gambar tu tapi anda akan perasan yang white balance masih tak stabil kat sini. Untuk pula video, okey, ada penstabilan terbina, cuma terhad 1080p saja, memang nice. Rakaman 2K, warna cun, details ada,
tapi tak stabil sebab tak support penstabilan turbina. Dia ada butang kamera khas tau dekat sebelah kanan. Kedudukan tu pada saya agak janggal sebab dia terlalu tinggi dan susah nak digunakan. Dan satu lagi, dia ada satu ciri khas, nama dia Sky Shock. Yang ni saya rasa gimmick saja dan detection tu adalah tak konsisten dan tak relevan. Okey, untuk bateri macam saya kata lagi 6500 mAh, siap ada pengecasan pantas 45W. Penggunaan adalah bergantung pada anda. Macam saya sendiri, ada masa saya boleh dapat dalam 9 jam dan ada masa juga saya boleh dapat untuk penggunaan yang drastik adalah 5 hingga ke 6 jam. Hal ni menunjukkan yang ketahanan bateri adalah bergantung kepada penggunaan sendiri dan bukan number di atas kertas semata-mata. Sebagai kesimpulan, saya boleh consider ini adalah telefon berjaya. Berjaya maksud saya dekat sini dia tak sampaikan semua benda untuk semua orang, tapi dia lebih fokus kepada apa yang kita perlukan. Dekat sini dia tahu apa fokus dia, design yang kemas. Lepas tu dia nak utamakan keselesaan dan ini adalah telefon untuk anda yang pentingkan rupa sama macam ketahanan. Kalau anda dah bosan dengan phone yang kaca biasa tu, ini adalah alternatif yang menarik. Dan kalau anda nak dapatkan di pasaran sekarang pada RM999. Sekian daripada saya Maya, kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.